Ini jalan dalam tau. Jalan dalam belah belakang sikit. Mana Abang Bob? Itu dia seal baik lah. Pilot drone tadi dah depan. Itu Abang Bob Yippee kita. Aku bawa dia punya geng-geng nak ke GCR ni. Kedai Suzuki dah. Kedai Suzuki. Oh sebelah dia CM Motor. Salah ni. Salah pot ni. Aku dah tahu dah kenapa dia orang lepak sini. Nampak tu? Ya, siap ada dengan winglet tu. Tak lah, belakang dia. No, macam R1M. Kiri ni adalah dia punya helmet. 2, 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera again. Welcome back to my guys. Hari ni aku nak pergi CF Motor punya kedai launch. Ya, biasalah CF Motor kan dia under M-Force. Tapi aku tak tahulah dia ada launching motor baru ke tak ada. So hari ni kita dengan tim Bob YP bersama tim-tim ya. Jadi hari ni aku kena jadi lead sebab aku ada phone holder. Aku buka map. Dan kita nak pergi ke GCR Trading. Sekarang ni last video kita dekat Cafe Salim. Dan makanan pun sedap. Okey, Alhamdulillah. Tapi cumanya mahal lah sikit. Bila mahal sikit, portion dia pun banyak. Padu, Alhamdulillah. Okey lah, kalau nak datang sini boleh datang dekat Cafe Salim. Dia more kepada western je lah. Now kita nak menghala ke mana tu? GCR Trading ataupun launching CF Motor punya kedai. Kedai ni diorang cakap quite famous juga sebenarnya dekat TikTok. Sebabnya diorang ada buat live dan sebagainya lah kan. So daripada sini nak ke sana lebih kurang dalam 40 minit. 37 km yang aku dah buka sini. Yang ini aku tak buka. Aku nak tengok belakang. Biasanya kamera ciginya aku tengok belakang. Ini jalan dalam tau. Jalan dalam belah belakang sikit. Mana Abang Bob? Abang Bob mana? Itu dia seal baik lah. Sebabnya dia punya pilot drone tadi dah depan. Itu Abang Bob Yippee kita. Aku bawa dia punya geng-geng nak ke GCR ni. Jom sekarang ni kita nak ke GCR dulu. Kita jumpa kat sana. Mantap. Alright, kita dah nak sampai dah. Lebih kurang dalam 2 kilo dalam 3 minit sahaja. Depan ni je kat Kuala Selangor. Jauh juga area sini rupanya. Jalan-jalan tak sampai. Jalan-jalan tak sampai. Barulah nak sampai ni. Tadi lebih kurang dalam 30 kilo baru kita nak sampai. Dan depan ni sahaja. Kita tengok meriah tak? Ada orang kata kedai ni famous. Quite famous lah. Jarib in the house yo. Kedai Suzuki lah. Kedai Suzuki. Oh sebelah dia CM Motor. Salah ni. Salah pot ni. Bang, saya punya kedai bang Suzuki bang. Sini tak boleh ni. Mana boleh? Ni tak boleh. Ni tak boleh. Mana mau parking? Tak boleh kawan lah. Yalah. Tapi Suzuki tu, Suzuki boleh kawan. Tapi Shazwan boleh kan? Sebab ada Suzuki tu. Apa dia? Ada Suzuki boleh lah parking sini kan? Suzuki kot. Kalau Suzuki tu bawah kemah. Bawa kemah. Boleh masuk? Kemah. Boleh eh? Dia tak boleh ke? Okey lah, bawa kemah lah. Parking luar lah kita je. Luar pun luar lah. Balon sajalah. Ya, jom kita masuk dalam. Let's go. So, inilah dia GCR Motor Enterprise. Sebesar-besar alam itu adalah Suzuki. Dan sebelah dia kalau korang nampak, yang itu adalah flagship store CF Motor yang diorang akan launch sekejap lagi. Ini adalah setup dia. Dan kat depan tu aku tak nampak pun ada motor untuk launch pada hari ini. Maknanya memang tak ada launching motor. Kita nak tunggulah diorang start ni. Okay, abang-abang media kita dah sampai. Roki, Anik Talk semua ada kat situ bersikeluli. Jarib semua dah ada kat sini. Kita tunggulah sampai dia start. Motor tak ada lah Aku dah tahu dah kenapa dia orang lepak sini. Nampak tu. Ada kambing. Laju
Dia cakap boleh ambil je, terus ambil. Oh, patutlah dia orang lepak sini. Tak lepak kat meja nak kambing punya. Faham. Belum. Sabar. Kau boleh nampak ni konvoi daripada CF Motor ramai, tapi ada campur-campur sikit lah. Ini dia CF Motor punya flagship store yang akan di-launch sebentar saja lagi. Tak potong ribbon lagi, naga singa pun tengah tidur lagi. Jadi di kesempatan itu aku nak masuk dalam, nak tengok apa yang ada. Tengok kalau diorang punya launch mesti ada bunga-bunga yang banyak. So, kalau korang masuk saja dekat pintu depan ni, korang dah jumpa dah CF Motor punya ni adalah 800 MTX guys. Kalau CF Motor punya flagship store ni memang cantik lah dia buat Belah atas pun ada. Sebelah bawah ni standard display saja motor-motor yang kat bawah ni. Bolehlah korang nak tengok motor apa yang korang nak beli. Sebelah kanan ni dia ada kaunter. Kaunter ada helmet sikit, ada jaket sikit. Lepas tu ada merchandise sikit dekat belakang tu. Yang ini kaunter untuk pembayaran kot. Yang ini banyak lagi motor-motor yang diorang tengah display ni. Yang ni Ziho ni adalah motor elektrik. Tu. Okay, skuter EV guys. Ni antara motor-motor CF Motor yang ada. NK450, 250 SR, 675 SRR. Smart diorang punya design CF Motor ni lawa tu. Mantap. So ni adalah 750 SRS. Dia datangkan dengan brake Brembo. Lepas tu ada brake cooling sekali. Dah tak perlu nak fikir-fikir dah. Kalau tengok belakang punya rim, Masya Allah, padu betul Tapi ni macam cover je lah kot. Dengan brake Brembo juga belah belakang tu. 2 piston. Exhaust dia CF Motor Racing. Padu mat. Ini twin double barrel. Alamak, 4 exhaust. Dia datangkan dengan damper sekali siap. 750 SRS. Mantap lah. Cuma kunci lah tadi nak tengok. Tak boleh nak tunjuk meter kat korang kan. Tapi mantap yang kau tengok depan dia. Ya, siap ada dengan winglet tu. Smart weh. Tapi tu lah, road testing bike. Oh, maknanya boleh test ride motor ni. Mantap lah. Belakang dia macam R1M. Seat dia pun sedap ni. Seat lembut Alcantara. Yang ini apa? Yang ini adalah 500 SR. Nampak macam lebih kurang je. Ada juga dia punya winglet yang panjang macam ni. Belakang macam ni. Ini double barrel. Exhaust double barrel. Ini pun test ride punya unit kot. Nampak macam kotor je kan. Sebelah sini kita ada motor 1000 MTX. 1000 MTX ni aku tak pernah try lagi. Tank dia dekat bawah kan. Tank dia bawah, nampak? Okay. So kita naik atas. Ada level atas guys. Atas ni banyak apparel. Dan juga ada display motor sikit kat situ. Display motor dekat bahagian tengah. Lepas tu belah kiri ni adalah dia punya helmet. Helmet of course lah LS2 daripada CF Motor kan. CF Motor, M4 semua LS2. Banyak segala jenis helmet, segala jenis brand ada. Okay, motor-motor yang ada display Boom 500 SR. Sorry. Lepas tu yang ini ada Papio. Depan tu Papio juga. Ada lagi motor. Macam mana dia naik motor lah. Ada lift kat belakang tu. Sebelah belakang ni kita ada dia punya jaket, apparel. Jaket kat sini. Ada glove sekali. Daripada CF Motor ni. CF Motor Crafted. Yang ni of course lah. Kalau dah Enforce oil lah. Dia ada bag, sedikit bag daripada LS2. Ada motor belakang ni CLX. Dan itu sajalah. Quite nampak macam ni sikit. Nampak macam premium punya kedai. Biasanya CF Motor punya flagship store dia macam ni lah. Cantik. Kita boleh tengok daripada atas ni. Itu dia guys. Pemandangan daripada atas. Cantik lah. Memang sangat cantik kalau dia buat CF Motor punya kedai. Flagship store ni nampak macam premium kedai. Dia memang cantik lah. Okay. Yang ini apa lah? Ni Papio Papio kot aku rasa. Kalau dia cantik, sangat-sangat cantik. Dah.
Diorang dah nak launch tu dekat luar. Dah ada bunyi-bunyi nak launch dah. Jom kita keluar jam. Thank you. Ryan. Bantuan puan kita diberikan tepukan kepada semua lift-lift di pentas. Singa dah bangun guys. Singa dah bangun, tadi dia tidur. Sudah bangun. 1, 2, 3. Terima kasih. Mantap. Minta sekali lagi. Yo, Big. Hello, YouTube. Welcome back again. See us wine on the road. Let's begin. Big bike, small bike, somewhere dia Truba. Honest review. Viewers fun suka. From city streets to mountainside. Testing every machine with pride. No hype, no fake, just tell it true. That's why everybody tuning through. Ride and review. That's what we do. Okay guys, itulah antara pelancaran sini CF Moto punya flagship store dekat Taman Melati Kuala Selangor. Jadi kalau korang berdekatan dekat area sini, dia depan saja dengan Petronas. Korang tengok depan Petronas ni ada Suzuki dan CF Moto. Sebelah dia je CF Moto tu, GCN Motor Enterprise. Okay, berdekatan dengan Kuala Selangor boleh lah. Senang lepas ni korang nak pergi servis motor, nak beli motor dan sebagainya, dah ada dah dekat sini. So aku rasa video sampai sini saja. InsyaAllah kita jumpa di next video. Aku Syazul Aizat Chun, gang. Like dan subscribe dah betul. Nak buat top speed ni ke? Top speed baru ke? Sebab rantai baru, poket baru kan. Stay tune. Bye bye.